Anda lebih sukakan kereta Aura Good Cat tapi nak kereta yang lebih besar dan lebih selesa? Saya rasa inilah model yang anda tunggu-tunggu. Di sebelah saya sekarang ni adalah GWM Aura 5 HEV. Kali ni kita boleh lihat dengan lebih dalam, dengan lebih dekat dari segi luaran, dalaman dan juga teknologi yang ditawarkan. So tunggu apa lagi? Dari sudut reka bentuk, dia masih lagi mengekalkan identiti Good Cat tapi lebih tampil dengan saiz yang lebih besar, panjang dan juga tinggi. Dan kali ini ia tampil dengan desain yang lebih, orang kata estetik, cantik, luxury. Kali ini ada 4 variasi color. Color green, color black, color white, grey guys. Model ini menggunakan sistem hybrid iaitu GWM yang dikenali sebagai Hi2. So apa itu Hi2? Hi2 adalah H stand for hybrid, I stand for intelligent dan 2 adalah dua komponen kuat yang ditawarkan iaitu kecekapan dan juga prestasi. Aura 5 HEV menggunakan enjin 1.5 liter turbo yang juga menggunakan transmisi hybrid dua kelajuan ataupun DHT guys. Sistem ini turut menggunakan bateri ataupun motor elektrik yang berkapasiti 1.09 kWh. Juga horsepower yang diberi adalah 223 horsepower dan juga 476 Nm of torque. GWM Aura 5 HEV dikatakan boleh mencapai daripada 0 ke 100 km/jam dalam masa 7.7 saat saja. Penggunaan bahan api ni pula dikatakan mampu mencapai 22.7 km bagi setiap liter. Lebih menarik lagi, jarak perjalanan yang dikatakan boleh sampai 1100 km guys. Namun penggunaan bahan api ni kita belum tahu dengan lebih jelas, melainkan kita test dulu kereta ni atas jalan Malaysia. Jadi bila kita masuk dalam kereta, kita boleh nampak desain dia lebih moden dan juga futuristik. Apa yang menarik perhatian saya adalah infotainment dia yang seluas ataupun sebesar 14.6 inci. So kereta ni juga disediakan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Apa yang menarik saya sebenarnya, semua benda yang boleh dikontrol adalah through screen saja. So as you can see kat sini, memang semua benda boleh dikawal dari dalam saja. Nak buka boot, nak adjust dia punya sunshade, semuanya dari dalam saja guys. So guys, untuk passenger seat dan juga driver seat juga didatangkan dengan ventilation seat. So boleh rasa sejuk-sejuk sikit lah guys. Sekilas pandang memang nampak macam kereta mewah. Tapi kereta ni memang dibina untuk semua situasi ataupun semua lifestyle. So balik kampung ke, camping ke, cafe ke, drive di bandar, semuanya lengkap guys. So apa pendapat anda tentang Aura 5 HEV ni? Komen di bawah.